Sometimes I cry because kita dah strong terlalu lama. Nak ikut flow, nak ikut trend, susah nak catch up. Saya Rosha Fiza, lebih dikenali sebagai Dr. Abi. Saya founder di Abi Dental Clinic. Saya graduate dari Universiti Malaya tahun 2004. So dah 21 tahun bekerja sebagai doktor gigi. Selepas graduate saya berkhidmat dengan sektor awam di klinik pergigian Lakin, dan selepas tu saya menimba banyak pengalaman di Amim Dental Surgery selama 8 tahun. Abi Dental Clinic bermula pada tahun 2014. So sehingga kini kita dah beroperasi selama 11 tahun. Okay, di Abi Dental Clinic kami adalah family dental best practice. Okay, so kami ada semua rawatan, dental check-up, cosmetic treatment, advanced dentistry, tapi dengan pengalaman I yang 20 tahun. So I punya expertise of course dekat braces dan Invisalign di sini. Highlight in my clinic right now is, kalau kita sebut braces, semua orang pun dah tahu. Sekarang in Abi Dental Clinic kita lebih menekankan Invisalign treatment. So it's all advanced treatment. Invisalign ni sebenarnya adalah braces untuk meratakan gigi, kan? Salah satu daripada cabang ortodontik. This is Invisalign. Dia clear tray. So yang you akan pakai lebih kurang dalam 20 jam satu hari. So ada 4 jam yang you boleh buka, including waktu makan, including waktu brushing you. So tak ada restricted dari segi apa yang kita boleh makan. Kalau braces semua orang pun tahu, sometimes you tak boleh makan yang keras, you tak boleh makan something, and then you nak kena all keep brushing after your meal. So this one the best part. So waktu makan kita boleh buka, so you enjoy your food, enjoy time dengan kawan-kawan semua. Then after that you can brushing just like normal yang tak ada braces dalam mulut. After that straight pakai balik. But at the end 6 months, 1 year, the result itself sama macam kalau you pakai braces. So I think this is the very best technology right now, very advanced right now dari segi in dentistry. So I think everybody should think Invisalign compare with the braces. So kalau ada rezeki lebih, nak something yang lebih baik, why not? This is the best for you lah. I had worked with others before for few years. So sampai satu point tu I dah nampak potential in myself. Okay, so I think with my passion, my skill, my experience, my desire untuk nak give more to all my patient, to give more to my community lah. So I rasa dah sampai tahap yang I perlu buka my own pula. Even if I had chance to go back to that time, I rasa I takkan tukar anything. The mistake, the struggle, the decision yang I buat dahulu, itulah yang jadikan I sekarang ni. Panjang 11 tahun ni, I rasa cabaran tu memang begitu banyak lah. Okay? Tapi Alhamdulillah setakat ni sampai rasa nak give up, nak quit, belum ada. Maybe because of dentistry is my passion. So kita banyak cabaran dari segi nak ikut flow, nak ikut trend. Susah nak catch up for me, especially my age. Okay? Panjang 11 tahun ni Alhamdulillah tak pernah lagi rasa nak quit, walaupun berliku jalannya, cabarannya. Salah satu sebab utamanya I rasa my passion. If you love whatever you doing genuinely, so everything lebih mudah lah. I punya team yang I rasa I tak boleh quit because of them. Alhamdulillah I ada, including me, I ada 6 doktor. I have almost 20 nurses working with me. I bawa juga diorang punya spirit. Sama-sama whatever cabaran yang ada, I will share with them. Setakat ni Alhamdulillah belum lagi rasa nak quit. Dari dulu sampai sekarang, I punya idol is my ex-boss, Dr. Haji Amim. So dia adalah founder di Amim Dental Surgery. So dia sangat mempengaruhi leadership I, mempengaruhi cara kerja I. Dia punya skillful, whatever dia, how dia treat dia punya staff. So benda-benda tu very inspiring to me lah, I rasa. For me, apa yang paling I belajar, clinical skill itself not enough kalau you nak betul-betul jadi clinic practice yang berjaya lah. Tapi bila you dah buka your own clinic, not easy you nak handle all the marketing, HR, finance, everything. So kat situ I belajar, and of course I belajar hard way. Tak ada siapa yang ajar I. So kita belajar from pengalaman. All the mistake to itself yang ajar bagi I lebih banyak pengalaman lah. So yang jadikan diri I hari ni lah, I rasa. Dalam bisnes ni, stres ni memang
best friend kita orang lah. Dalam setiap business, I memang believe ada banyak sangat up and down. Okay, so semua tu with complete package with stress, tekanan semua. Selalunya I tak akan simpan seorang-seorang lah. Penting sangat support system kita. So for me, I ada husband, my family, even my colleague yang I boleh sharing. I boleh cerita, simpan benda tu seorang-seorang. Tekanan tu itself, for me, sometimes kita tak perlu nak settlekan dalam satu time. Kita pecahkan, settle one by one. Tapi memang tak akan habis cerita stres ni lah. Last selalunya benda yang terakhir, kita seorang-seorang, sometimes I cry. Not because of I'm weak, tapi because kita dah strong terlalu lama. So I think kita luahkan, end up kita bangkit dengan lebih baik lagi lah. Yang orang luar nampak is like nice building, nice clinic, growing business, boss life vibes. You boleh nampak kita maybe luxury lifestyle, tapi dia punya cabaran kita nak kena menghadap cabaran seperti complain patient, terkejar-kejar nak menghabiskan masa supaya kita dapat buat the best dari segi timing untuk semua pesakit-pesakit I. Bahagian-bahagian situ paling struggle lah untuk kita hadap everyday. Alhamdulillah, so setakat ni, including me, kita ada 6 dentist di Abbey Dental Clinic, 20 nurses working with me. Kita ada di Abbey Dental Clinic di Taman University, Skudai. Kami ada di Abbey Dental Clinic South Key, just opposite with Mid Valley. And insyaAllah, soon kita akan buka satu lagi Abbey Dental Clinic di Medini Iskandar. InsyaAllah, kalau boleh memang nak dream yang sepaling sky is the limit lah pada I. Ada niat kalau boleh di setiap negeri dalam Malaysia contohnya. But at the same time, not only quantity yang kita kena fikirkan, especially dental clinic sebab dia melibatkan skill. So not like you boleh buka klinik dan whatever operasinya kita tak ambil tahu, tak boleh macam mana. So kalau I buka branches lagi, of course I will buka Abbey Dental Clinic. Dia akan carry my name. Of course, sangat mementingkan my reputation. So, I tak nak memberi kesan buruk pada klinik-klinik yang kita buka sebelum. Only quantity je yang I nak kena tengok. So, of course, quality. So, mungkin slow, the progress, tapi pada I lebih baik daripada terlalu laju, tapi kita tak dapat jaga the quality to itself. I kena belajar daripada dulu sebenarnya satu, finance. Yes, pada I itu pelajaran yang terpenting, especially untuk semua orang-orang yang baru nak buka bisnes, satu. And second, yang I rasa benda yang patut I belajar daripada dulu sebenarnya, kita kena ada, kita kena build team yang sangat-sangat strong. So dalam bisnes ni, nothing you can do alone. You tak boleh yang ni I nak buat, yang ni I nak buat sendiri. Benda tu sangat-sangat big no. Barulah the grow tu sendiri baru betul-betul very nice, very cepat, very sangat bagus lah pada I. Patut orang cakap dengan I is like make a good team. Itu yang paling penting. Untuk doktor gigi yang baru yang nak buka klinik ni, pada I, first keep pushing. Jangan berhenti dreaming. The journey tu, percaya cakap I, is very roller coaster, ups and down. Bila you dah melalui all the business drama ni, insyaAllah the hujung-hujung tu is very hasil yang, result yang best lah untuk kita semua. So keep pushing lah for me.